Okey, Assalamualaikum. Kita nak tengok hari ini contoh menyelesaikan masalah yang melibatkan graf gerakan linear. Dalam erti kata lain, ini adalah menganalisis. Okey, menganalisis graf gerakan linear. Kamu boleh tengok buku teks, muka surat 38. Okey, daripada graf sesaran masa. Okay, contoh pertama ni adalah graf sesaran masa. Okey, daripada graf sesaran masa ni, kamu dikehendaki untuk mencari jumlah sesaran, jumlah jarak yang dilalui, hal laju purata dan juga laju purata. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Kita nak cari sesaran. Okey, untuk cari sesaran, kita cari sesaran dengan jarak. So, pertama ni kita tahu bezakan sesaran dan juga jarak. Okey, perlu diingat sesaran adalah kuantiti vektor, manakala jarak adalah kuantiti skalar. Dalam erti kata lain, sesaran dia akan melibatkan nilai positif negatif, tetapi jarak tak ada. Dia semua nilai positif. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sesaran? Jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir pergerakan bagi sesuatu objek. So, kalau kita tengok kat sini, okey, kedudukan awal. Tengok pada muka surat 38 tu. Okey, rajah 2.18 pergerakan sebuah motosikal yang ditunggang. Dia dah cakap kat situ. Arah positif adalah ke kanan, manakala arah negatif adalah ke kiri. So, sesaran dia memang akan ada melibatkan ke kanan, ke kiri, bermaksud ada nilai positif, negatif. Jadi, untuk cari nilai sesaran, apa yang kita perlu buat adalah kita kena tambah sebenarnya semua ni. Okey, laluan AB tambah laluan BC tambah laluan B tambah laluan E tambah laluan F. Okey, bezanya sekarang, beza pula. Okey, so tengok AB. A ke B. Kalau kita tengok pada muka surat 38 tu, AB 100 meter. Bermaksud, tengok di atas nilai dia, dia ke kanan. So, ke kanan adalah positif. So, nilai di sini adalah positif 100 meter. Pada PC ni, nilai dia adalah kosong. Sebab apa? Dekat B, pada saat kelima, 100 meter. Pada saat ke-8 pun masih lagi 100 meter. Maksudnya sini adalah kosong lah. Dia tak bergerak. Dia tengah rehat dekat sini R&R. Okey. Lepas tu, kita nak tengok pula daripada C ke D. Dari C ke D, ini menunjukkan dia patah balik. Sebabnya apa? Dia kata tadi, ini tadi dia bergerak ke kanan kan? 100 meter. Lepas tu, dia berhenti. Dia patah balik. Sini kosong. Dia patah balik, lalu balik dekat E. Daripada 100 meter, patah balik dekat E, 0 meter balik. Balik ke asal. Titik asal. Jadi, di sini, bila dia kata patah balik ke kiri, arah negatif. So, nilai dia adalah negatif 100 meter. Sampai di E, dia rehat sekejap. Okey. Dia rehat sekejap, dia pergi ke EF. Nampak ini dia dah duduk di bawah paksi Y ni, negatif ni. Okey, so dia bergerak lagi ke kiri 50 meter. Kamu boleh tengok pun dekat situ dekat dalam buku teks tu. Semua orang dapat kan buku teks. Dia tunjuk daripada titik asal tu. Dari titik asal. Titik asal. Okey. Ke kiri pula. Dia ke kiri. Lagi 50 meter. So, sini terang dan nampak negatif. Sini adalah negatif 50 meter. AB 100. BC kosong. CD DE kosong. EF negatif 50.
So, kita dapat nilai negatif 50 meter. Dalam arti kata lain, sasaran itu tadi adalah 50 meter ke kiri. Maknanya motosikal, ini motosikal tadi lupa dah cikgu. Motosikal bergerak 50 meter ke kiri. Okey. So, tu. Negatif tu tadi tunjuk dia bergerak ke kiri. Tapi bagi untuk jarak pula, sebab dia tadi kuantiti skala, kita abaikan cerita negatif positif. Semua jadi positif. Okey, sebab dia kata tadi apa? Panjang lintasan yang dilalui oleh pergerakan suatu objek. Jadi kalau kat sini tadi kita kata negatif, ni pun dah jadi positif balik. Jadi positif balik. Sebab apa? Sebab dia kuantiti skala. Jumlahkan semua sekali. So, kita dapat 100 meter tambah 100 meter tambah 50 meter. 250 meter. Kita tak perlulah nak tambah kosong-kosong tu, sebenarnya tak payah. Kosong tu kita abaikan saja. Sebab BC ni kosong tu sebab cikgu tak letak sini kosong. Sama juga dengan sasaran. BC ni kosong kan. DE ni kosong. Kamu tak letak pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab nilai dia sifar tadi. Okey, itu adalah untuk cari sasaran dan juga jarak. Sekarang kita nak cari halaju purata. Okey, untuk cari halaju purata. Okay, halaju purata adalah jumlah sasaran bagi jumlah masa. So, kita tengok sasaran kita dah jumpa tadi. Berapa nilai dia? Negatif 50. Okay, kita masuk sasaran negatif 50. Untuk jumlah masa, kamu tengok di manakah titik terakhir. Mana titik terakhir dekat sini? Titik dekat sini adalah pada titik F dekat sini. So, titik F, masa yang dicapai adalah 20 saat. Kita ambil balas ni. 20 saat. So, kita dapatlah sini 0.5 meter saat. Manakala untuk cari laju purata, okay, laju purata kita pakai rumus jumlah jarak bahagi jumlah. Okay, jarak 250 meter. Kita tengok nilai dia lain kan. Kalau untuk cari laju purata tadi, sasaran nilai negatif 50. Jarak nilai dia 250. Jadi kalau dua ni lain, adakah masa lain? Tak, masa masih sama. Kita rujuk masa pada titik terakhir pergerakan objek tersebut. Jadi kalau kat sini tetap pada F, iaitu pada masa 20 saat. Dapat kita 12.5 meter sesaat. Okey, ini kalau kita cari halaju purata dan laju purata. Soalan dia boleh juga suruh kamu cari nilai halaju bagi bahagian tertentu. Okey, contoh bila pada bahagian tertentu tadi. Okey, contoh. Kalau dia suruh kamu cari halaju pada AB. Ini beza dia halaju purata dengan halaju bagi bahagian tertentu. Rumus tak sama. Sasaran bagi masa. Semuanya kita nak cari pada bahagian yang dinyatakan sahaja. So kita tengok pada bahagian yang dinyatakan tadi. Mana AB? Sini AB. Sini AB. Jadi A BAB ni berapa sasaran dia? 100. Berapa masa dia? Sebab dia nak A sampai B je. Jadi janganlah kamu lajak sampai C, D, E, F. Kita tak nak. Kita sampai sini je. So, masa, jumlah masa yang ada sampai B tadi adalah 5 saat sahaja. Okay. Jadi jawapan dia adalah 20 meter sesaat. Okay. Apa cerita kalau benda tu tadi? Ini kita nampak kecurunan dia tu tadi positif kan? Kalau kecurunan dia negatif? Ingat tadi kita kata kalau sekarang dia akan jadi negatif 100 meter. Kalau sini dia akan jadi negatif 50 meter.
Contoh, kalau dia suruh cari hal laju pada VCD. Sesaran. Tak boleh letak 100 dah. Sebabnya dekat sini nilai dia negatif. Nampak kecurunan dia berkurang. Sebab dia adalah kuantiti vektor hal laju tadi. Jadi sesaran pun kuantiti vektor. Negatif tu kita tak boleh abaikan. Bahagi, tengok dekat mana masa dia tadi. Sini masa dia. Yang terlibat adalah CD sahaja. Yang lain kita nak. Dekat sini sahaja. Yang lain kita nak tengok. So, CD 8, 10, 12. Di sini bila tadi 12 tolak 8, kita dapat 4 saat. Bahagi dengan 4 saat. So, sini nilai dia adalah negatif 25 meter saat. Begitu juga dengan EF. Negatif 50 bahagilah dengan, kamu kira lah berapa beza dia, 20 tolak 14, 6. So, negatif 50 bahagi dengan 6. Simple saja kan? Tak susah pun benda ni. Okey, ini contoh 1. Nanti kita bagi contoh 2.